Selamat pagi guys. Pagi nih masak lagi. Sekarang nih aku tengah merebus isi ayam. Tuh, aku kan rebus dan lupa nih kalau yang ada separuh masak, kita masak benda lain pula. Tunggu, aku belum sediakan rempah ada lagi. Oke guys, aku ada 4 ketul bahagian ayam yang sama lah. Jadi ayam ni aku rebus dulu, bagi dia masak dulu ataupun separuh masak. Lepas tu nanti kita fikirlah nak masak apa. Apa hal kita potong-potong dulu nanti, belum kita masak dengan menu yang lain. Sambil itu guys, aku nak bersihkan kacang bendi ni dulu. Kita potong betul cantik-cantik, si buang dia punya tangkai-tangkai ni. Bendi ni aku tak masak dengan menu yang berempah-rempah. Aku hanya akan rebus dah. Rebus kosong ya. Aku akan rebus dengan air rebusan ayam tu. Batu aku rebus ayam tu tadi. Okey guys, kita potong dulu. Kita bersihkan dulu kacang bendi ni. Sedang aku nak rebus. Aku suka kacang bendi rebus, ianya lebih berkhasiat. Rebus kosong saja. Nah, cukup. Macam ni dah cukup lah. Anak-anak pun suka. Ayam pun dah siap. Jadi aku nak kena potong dulu. Potong dia biar kecil sikit. Panas. Panas lagi guys. Cukup dua. Panas. Oke guys, kita dah rebus dah kita punya kacang bendi. Menggunakan air rebusan ayam tadi. Jadi ayam dia pun aku dah potong-potong. Memang masih ada mentah-mentah sikit sebab dia belum masak sepenuhnya. Nanti kita akan buat satu menu lagi kat sini ya. Rasanya bendi aku ni pun dah masak ah. Ianya tak perlu terlalu layu. Nanti hilang dia punya kerangupan. Jom kita teruskan dengan masak ayam tu tadi. Oke guys, jom mulakan. Aku ingat aku nak masak kicap je lah ayam ni. Menu yang paling mudah dan cepat. Ni kulit ayam. Aku nak ambil minyak dan nanti kita gunakan kicap ni. Kicap manis. Bagi dia serai guys, serai keronyok. Oke.
Wow. Kita tunggu air dia kering sikit guys, baru kita bagi dia kicap. Tapi sebelum tu aku nak bagi dia garam dan gunakan garam. Takutnya hanya manis tapi tak ada rasa masin nanti. Bagi dia lada sulah sikit. Kita bagi dia kicap. Kita rasa dulu guys. Nyaman. Memang tidak dinafikan. Dah masak. Betul. Oke guys, siap dah aku punya masakan hari ini, ayam kicap dengan bendi rebus. Ayam kicap tu sekejap je sebab ayam tu aku dah rebus dulu. Itulah keistimewaan dah. Kalau daging ayam kita rebus dulu, jadi tempoh masa ya nak masak tu tidak lama. Itulah dia punya keistimewaan. Jadi aku selalulah amalkan cara begitulah. Kita rebus dulu daging ataupun ayam, itik ke apa ke, baru kita olah kepada menu yang lain. Memang orang kata hilang kemanisan apa, tak ada. Yang penting hanya mudah, ringkas, cepat dan sedap. Okay guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Apapun ini hanyalah sekadar perkongsian dan hiburan buat anda semua. Mohon budi bicara, komen yang positif, dan teruskan support biar jadi channel. Salam sayang buat semua. Bye bye.